The nature case ini, penyangga Anwar Ibrahim tuduh dia curi duit. Dia mengkayakan anak-anak dia atau mengkayakan diri dia dan sebagainya, curi duit simpan di luar negara dan sebagainya. Jadi Tun mohon kepada mahkamah tadi bahawa apa saja soalan yang nak ditanyakan oleh pihak di sebelah sana mestilah berteraskan kepada ruang lingkup tersebut. Tentang apa yang penyangga Anwar Ibrahim tuduh. Tetapi banyak soalan-soalan yang diajukan itu nampaknya di luar konteks. Jadi Tun katakan bahawa usia dia 100 tahun, dia tidak mempunyai banyak masa. Jadi kita just go straight to the point. Jadi akhirnya mungkinlah itu satu sindiran Tun. Dia kata mungkin saya akan hidup 200 tahun lah untuk nak jawab soalan-soalan mereka dan sebagainya. Saya amat bersyukur kepada Allah SWT kerana limpah izin dan kurnianya, walaupun pada usia 100 tahun kita dapat melihat bahawa semangat Tun amat kental, khususnya untuk nak membersihkan nama beliau yang telah dicemarkan secara sengaja oleh penyangga Anwar Ibrahim. Jadi setelah 2 hari tarikh berbicara di Mahkamah Tinggi Shah Alam, alhamdulillah kita dapat lihat performance Tun walaupun usianya 100 tahun, tetapi dari segi mental, kekuatan semangatnya itu bagi saya amat menakjubkan. Dan saya berdoa dan insya-Allah saya amat yakin bahawa sebagai seorang tokoh negarawan di pihak yang benar, akhirnya the truth will prevail. Allah akan tunjuk kebenaran akhirnya. Dan sebab itulah dalam masa yang sama pun saya sering kali kata saya bersyukur kepada Allah SWT kerana telah mengizinkan penyangga Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri buat sementara, kerana ada hikmahnya. Kemungkinan besar Allah SWT nak tunjukkan kepada keseluruhan rakyat Malaysia siapa dia itu penyangga Anwar Ibrahim yang sebenarnya. Dan pada hari ini rata-rata kalau kita pergi ke seluruh pelosok tanah air, kita lihat bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, suku-suku kaum lain, majoriti daripada rakyat Malaysia telah menzahirkan perasaan tidak puas hati dengan sikap penyangga Anwar Ibrahim ini. Terima kasih.